Good morning. This trip is Trip Sony Malaysia dengan Tourism Malaysia. We are selected, handpicked by Sony Malaysia to create with Sony camera. We're going to be using ZV-E10 Mark 1. Lens 18105. Maya buat video ni sekarang sebab Maya nak tidur. They gave out this fan. Kita dah sampai RNR Tapah. Banyak gila vending machine kat sini. Maya bawa 2 bag kamera, bag biasa. Jom makan. Nasi lemak, rendang ayam, kopi, osmanthus jelly. First taste profile is teh, and then nombor 3 kot chocolate. Dia tanam semua pakai biji. It's very clean, no aftertaste. Kufung Bistro ada ais kacang kari. Ipoh Railway Station. On the way ke sini, Maya nampak Zeus. Let's proceed to Zeus first. And we're in. Nak naik pagi, nak pergi ke restoran tingkat Valley. Duduk paling belakang. Wah, sungai. Bawah ni sungai. Cantiknya tingkap dia pun. Wah, ada gift. Maruku. Datang. Balik menginap dekat hotel nanti. Selalu ya. I think Korang tengok rumah ni kan. Design macam design lama. But fun fact is, diorang beli rumah ni, dismantle and pasang semua dekat sini. And it takes them 5 months untuk siap pasang benda ni. Campur air dengan garam. Dinner ada ayam masak merah, rendang daging, rendang ayam, ikan nyok-nyok, gulai ikan nyok-nyok, lemang dan Maya ambil buah. Guys, Maya dah habis makan malam. Okay, special thing untuk Maya lah, apa yang tarikan utama dekat sini is dia buka spotlight untuk mandi sungai daripada 7 malam sampai 7 pagi. So, boleh mandi bila-bila masa yang korang nak. Maya tunjuk See, very bright. Tak payah risau nak mandi sungai bila-bila masa. Dah sampai hotel. Nama hotel ni apa? Symphony Hotel. And we got our keys and shirt. Are we going to be wearing this tomorrow? No, last day. Last day. Wednesday dinner. Nice. We're in. So masuk-masuk je. Okay, tak macam selalu kalau hotel masuk-masuk je. Toilet. This one sinki dengan pantry. Okay, belum lagi. Masuk lagi. Toilet dia bertutup macam ni. Usually mana toilet dia tutup macam ni? Right? And then ada tempat buat kerja. And there's room. Kata kita asing. Oh my god. Kata kita asing. No. Have 2 separate beds. And there's another TV. There's another working station. Of course, it's a work trip and they're like reminding us you need to work. Almari. A big mirror. Main toilet with hair dryer. Big mirrors. And even bigger tempat mandi. With that, I'm going to end the vlog for day 1. Come back tomorrow for day 2. See you. Night-night. Hola, for day 2, we're gonna start at Tasik Cermin 1. Done with our first boat ride. Trip, mainly Maya kena capture gambar. I'm not confident with the camera yet. Maya
cuba capture as much as I can to replicate what I saw just now. Sekarang ni diorang sedang buat inspection untuk struktur gua ni. That's it, cermin 2. Do we need to duck? Reverse balik. And we're out. If you guys are feeling adventurous, you can check this out. It's mini rock climbing, but as of today, it is under maintenance. Semalam. Waduh, go. So let's give this a try. Sorry. Come back. All the stairs in Ipoh. Bet on any numbers for that, and then if the dice shows your number, then you win. If you ever played with any of this, you know what you are. Now let's head to Fun House Museum. Apa bang? Fantasy House. Sekarang kita dekat Pakiza. Ayah tuangkan oranges. Too good. This is papadum, kari ikan cauliflower. Bila cakap inilah makanan. Jadi sekarang mai nak fokus makan. See you guys back at the hotel. Sampai je kita dapat tukar bilik. Alhamdulillah. The room is the same except king bed. Housekeeping kita dah sampai. Tidak menjadi tukar bilik. Yay! And see you guys at day 3. Bye-bye. Hola, it's day 3. Our first stop untuk hari ini is Pusat Kraftangan Perak. Specialty is tekat emas dan juga seramik atau lebih spesifik iaitu labu sayung. Benang hitam ni yang akan mengikat benang emas ni. Benang emas ni hanya ke atas. Kita ikat dengan benang hitam. Kalau benang emas ni atas bawah, kita dah panggil sulam. Kita tak panggil dia tekat. Itu yang membezakan tekat ni dengan sulaman. Since ini pusat craft, diorang ada juga include perusahaan orang asli seperti ini. Craft orang asli dari Sungai Siput Perak. Nak dapatkan produk-produk craft tangan yang dihasilkan oleh rakyat tempatan ni. My Craft Shop. Inilah dia kompleks craft tangan Perak. Lepas tu kan, masa depan ni ada kilang kicap Tamin. Guess where I am at? Victoria's Bridge. Yang mai sedang jalan ni atas jalan raya. Kalau depan sikit mai akan jalan dekat atas sungai. Dibina pada tahun 1897 and disiap dalam tempoh masa 3 tahun je. Like, can you just imagine this building? Tahun 1897. How? This is the most obvious one. Kau tak tahu, you're weird. Hari ni kita duduk kat bawah rumah. Last time orang, sebab apa ada tempat ni yang kita duduk ni? Sebab orang lepas balik menoreh ke, inilah tempat dia yang sejuk. Satu lagi sebab kenapa dia orang duduk kat sini, sebab kat bawah ni ada mesin kowe. Lunch. Ikan masak cuka, nasi putih dan sayur bayam. Fik makan talapia, rebung, ayam goreng dan daging. Restaurant ni, apa tarikan dia, open air concept. Yang ni semua mana ada dinding. Nak tunjuk makanan yang dekat restoran lain
mungkin tak ada benda ni. Dia ada apa? Mas pakai daun pisang. Tapai ni pula pakai daun pokok getah ke apa? This one. Nasi lemuni nama dia. Lagi satu, dia jual pecal, ikan pekasam, ada sambal nyo. Sambal nyo ni pun untuk Maya sangat lain daripada yang Maya selalu nampak. And ada halia tau. I think this is halia muda. And sambal tempoyak dia, ya Allah. Tengok ni. Our next stop, Masjid Ubudiah. Inilah dia Masjid Ubudiah, Bukit Candan, Kuala Kangsar. Sebelah masjid ni, Maya nampak ada small bangunan. And I was told that itu ialah makam. Our next stop is Istana Kenangan ataupun Museum Diraja Perak. Dari dalam macam ni lah dia, woven macam ni. Kalau korang nak tahu, fungsi istana ni, dia berubah mengikut zaman. At some point, part of the istana was used as tempat holding mayat kerabat Diraja Perak. Next destination is Bidat Enterprise. Once masuk, ada galeri jualan. Yes, they have lelong section tu. Besar macam ni. And look at the crafts. Memang halus. Let's get to the interesting part, which is the manufacturing process. Bila tanah liat tu sampai, tanah liat tu perlu diproses tau. Proses dia termasuklah mengasingkan benda asing dekat tanah liat tu supaya tekstur dia smooth. And another thing is mixing. Macam korang nampak, ni acuan kosong kan. Tanah yang daripada sini yang dah siap mix ni, dia akan fill dekat acuan kosong tadi ni. And bila dah kering boleh unmold macam ni. Kalau hari cuaca baik, 30 minit je dia dah boleh unmold dah. Ada kipas juga untuk membantu the drying process. Ada some part yang Maya terlupa nak cerita, whereby dekat tempat tadi you guys can customize korang punya tembikar tau. Whichever way you want, like wording ke apa ke, diorang boleh buat. Nice kan? Hai, Maya kat tepi jalan ni. Pokok getah ni bukan something yang memang ada kat Malaysia, tapi dibawa masuk untuk menjana ekonomi kat sini. Mesin ni fungsi dia untuk melepehkan getah. Sebab kalau korang nak tahu, masa lepas getah tu ditoreh, dia tak boleh terus diproses tau. Dia ada fermentation process untuk asingkan getah dengan air. Okay lah, Maya nak ambil gambar sikit-sikit dekat sini. Lepas ni, Maya bawa korang makan. Sebab this will be our last night makan dekat Ipoh. Kita orang nak pergi dinner. And kita kena pakai baju yang dia bagi. Macam nak pergi Zumba. Ni kita makan dekat Kinta Riverfront Riverfront Hotel. Studio Jalan Ampas Cafe. So dia ada decoration Apa? bertemakan P. Ramlee. Betul. Now, let me show you sikit-sikit lah. Pada lah pun gelap kat sini. Cantik kan? Klasik. Stesen kopi dan teh tarik ni. And then ada iklan vintage, Lipton. Here's another thing. They have this TV. Ini tak cukup tebal ni. Last time, it was way tebal. Like the chair. With ni bedak nenek Maya. Like very eye-opener, appreciating local tourism. A lot of history lesson. We will definitely come back to Ipoh. It's beautiful, food's really good, people here are warm. Kan namanya? Thank you Sony Malaysia and Tourism Malaysia for having us at this Perak trip.